Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dalam subjek Bahasa Melayu tahun 1 bersama saya, Cikgu Hawa. Ini adalah sesi ketiga bagi minggu pertama. Nak habis untuk minggu pertama, kita akan jumpa lagi nanti. Sebelum tu, apakah objektif pembelajaran pada hari ini? Hari ini, murid-murid dapat membina ayat menggunakan kata perintah berdasarkan gambar. Hari ini nak belajar tentang kata perintah. Apa itu kata perintah? Kataan apabila kita nak minta orang buat sesuatu. Untuk ibu bapa, kita tak minta anak hafal ada berapa kata perintah, apakah konsep-konsep penggunaannya, betul atau salah. Kita cuma nak dedahkan dahulu. Kalau anak boleh terima tentang lebih lagi, kita boleh beri. Tapi kalau anak masih lagi macam, baru tahu, kita perkenalkan dahulu perkataan-perkataan ini dan kita beritahu situasi-situasi yang sesuai apabila nak gunakan perkataan kata perintah. Ya, bukan kita nak hafal ataupun kita ini betul atau salah, bukan. Kita perkenalkan dahulu supaya apabila anak ini bercakap nak minta tolong orang buat sesuatu, anak ini boleh gunakan perkataan kata perintah. Itu sahaja, kita beri pendedahan. Baik, murid-murid dah sedia? Apa itu kata perintah, cikgu? Kata perintah ada 4. 1, sila. Sebut, sila. Yang kedua, harap. Cuba sebut. Ketiga, jangan. Yang keempat, tolong. Sila, harap, jangan, tolong. Bagaimana nak guna kata perintah? Hari ini kita akan belajar. Nombor 1, perkataan harap. Kata perintah harap. Nampak? Ada orang tu dibagi telinga. Maknanya mendengar. Jadi, apabila kita nak minta orang dengar ayat yang sesuai menggunakan harap ni, harap dengar dengan teliti. Cikgu ulang. Harap dengar dengan teliti. Contoh kedua, perkataan harap juga. Kata perintah harap juga. Harap duduk di dalam rumah semasa hujan. Kalau hari hujan, jangan main kat luar. Duduk dalam rumah. Kita nak minta orang duduk dalam rumah. Harap duduk di dalam rumah semasa hujan. Baik, contoh lain. Kata perintah sila. Kita nak minta orang beratur. Kita guna perkataan sila. Contohnya, sila beratur. Sila beratur. Contoh lain, sila gunakan payung semasa hujan. Sila gunakan payung semasa hujan. Contoh seterusnya, kata perintah tolong. Ini kita nak minta orang buat. Tolong ambil gelung rotan. Tolong ambil gelung rotan. Kita nak suruh orang buat, kita jangan marah. Kita cakap, tolong. Tolong ambil gelung rotan. Contoh lain, ini kita nak larang. Tak bagi orang buat. Jangan pijak rumput itu. Jangan pijak rumput itu. Seterusnya, jangan gunakan telefon bimbit semasa cuaca buruk. Apa itu cuaca buruk? Hujan, ribut, petir. Memang tak elok guna telefon bimbit. Jangan gunakan telefon bimbit semasa cuaca buruk. Boleh Kalau kamu nak dengar lagi nanti, boleh ulang. Jadi, tugasan pada hari ini mudah saja. Cikgu dah berikan buku panduan pada ibu bapa kamu. Ya, boleh merujuk buku teks kalau kamu nak lebih lagi. Buku teks muka surat 55 kalau nak baca lebih lagi. Buat latihan dalam buku aktiviti jilid 1 warna coklat tu. Muka surat 62 dan 78. Cikgu dah terangkan dah tadi. Bagaimana nak buat ayat yang betul. Ini muka surat 62 dan 78.
Cikgu dah beri contoh dalam slide tadi cikgu dah terangkan. Bolehlah kamu cuba buat. Ya. Dah siap buat? Snap gambar hantar dekat cikgu. Itu sahaja tugasan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.